Jadi pada petang ini, kan, selain pada belajar foliar dengan pelajar Frah ini, juga saya nak memperkenalkan pada sahabat-sahabat kita dah ada belajar untuk boleh katakan kita boleh selain pada kita tabur, kita spray dan juga kita disediakan dalam bentuk baja orang cantik. Jadi baja orang cantik ni kita bagi tanaman-tanaman, kalau katakan kita tanam di pasu, lepas itu memang rapat, tak ada ruangan untuk kita tabur. Jadi kita boleh siram. Jadi senang, kita hanya rendam dalam penyiram, tong penyiram. Kalau yang dalam sachet ini kita hanya rendam dalam tong penyiram ini dalam 10 minit hingga 20 minit, lepas itu dah mula kita boleh siram.